Aku rasa dalam banyak-banyak negeri yang tak ada zoo adalah negeri Kedah. Betul ke? Tapi beruntung orang Baling adanya The Once Animal Park. Dewasa RM18, kanak-kanak RM15, bawah 2 tahun percuma. Tak perlu pergi jauh, pergi je dekat Sungai Limau Baling ni. Dekat sini boleh tengok macam-macam jenis binatang. Tapi kalau macam zoo yang ada harimau ke, yang ada jirafah ke, tak adalah. Mungkin one day nanti The Once ni dia buat lah kan. Tapi korang boleh tengok alpaka, boleh main dengan anak kambing macam ni. Ada macam-macam jenis haiwan dan burung-burung jugalah dekat sini. Ayam-ayam pun ada nak bagi makan. Lepas tu itik, angsa semua ada dekat sini. Nak naik kuda pun boleh. Nak tengok lembu albino ni pun ada. Macam-macam lah. Mesra betul haiwan-haiwan dekat sini. Nak tengok musang ada yang putih macam ni. Gaya tidur sama pula. Ni kerbau dia bukan lembu. Lepas tu ada kambing juga macam ni. Ada juga yang bentuk serigala macam ni, cantik-cantik juga. Dan kemudian tambah RM10 anak boleh naik kuda padi ni. Boleh lah bagi diorang enjoy. Keluasan tempat ni aku rasa mungkin dalam 1 ekar lebih lah. Lepas tu adanya ostrich, adanya lembu dan macam-macam haiwan kecil-kecil lah dekat sini. Jadi orang Kedah betul lah. Kawan aku tanya dekat Kedah ni tak ada ke zoo? Kalau ada zoo, cuba korang komen kat bawah kat mana zoo dia. Tapi kalau tak nak pening-pening, pergi je Baling, singgah dekat The Once Animal Park.